Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik second law of thermodynamics. Okay, so kita pergi kepada pengenalan. So di sini awak dapat lihat bahawa ada dua objek. Yang satu objek tu suhu dia cold, sejuk dan satu lagi adalah panas. Okay, sebagai contoh kalau kita ada suhu sejuk, suhunya adalah dalam 0 degree Celsius. Okay, and then kita ada suhu panas yang suhunya dalam 100 degree Celsius. So jika kita buatkan thermal contact, maksudnya kita dekatkan dia dan dia akan mengalami thermal equilibrium lah. So jadi kalau kat sini kosong, yang full kosong dan panas 100, so dia akan dapat yang approximate tengah-tengah lah. So dalam 50 degree Celsius. So benda ni kita panggil sebagai thermal equilibrium lah. Dan this kind of process adalah spontaneous process di mana heat flow from the hot to cold object. Okay, so macam mana nak explain? Okay, so jadi untuk second law of thermodynamics ni sebenarnya kita nak lihat macam mana pertukaran heat tu kepada useful work. Maksudnya kerja yang berguna lah. Okay, so ada tiga saintis ni iaitu Thomson, Clausius dan Kelvin Planck ni. Dia punya menjelaskan fenomena berkaitan dengan pertukaran heat kepada useful work. Kalau Thomson, dia bagi tahu bahawa untuk kita buat cyclic punya enjin, maksudnya pergerakan enjin yang secara berterusan lah, berpusing-pusing tu, okay, dia kata tak mungkin dicipta satu jentera tu bekerja dalam satu kitaran tanpa ada kesan lain. Melainkan ada pengambilan daripada bekalan haba dan dia akan hasilkan satu kerja lah. So apa dia cakap ni seperti yang nombor satu ni lah. Maksudnya bila kita nak jalankan satu kerja, so dalam keadaan cyclic, so jadi daripada panas, so dia akan tukar menjadi sejuk ni, so dia akan menghasilkan tenaga kerja lah, macam gitu. Okay, kalau Clausius pula, dia bagi tahu bahawa proses pergerakan suhu ataupun haba tidak boleh berlaku secara spontan daripada sejuk ke panas. So jadi kalau nak dari sejuk ke panas, dia perlu melibatkan kerja. So ini nombor gambar yang nombor 2 ni menunjukkan apa yang Clausius masukkan lah. Maksudnya mustahil lah kalau nak panas ke sejuk atau sejuk ke panas kalau tak ada kerja luar yang dihasilkan yang memberikan kerja lah kepada sistem tersebut. Contohnya macam air sejuk, kalau kita nak bagikan panas, so kita kena ada something heat lah ataupun kerja daripada luar yang memberikan dia panas, macam tu. Okay, tapi untuk Kelvin Planck pula, dia kata tak mungkin mengubah haba menjadi kerja setara melalui proses kitaran tanpa ada perubahan lain. So maksudnya haba tu dia tak boleh tukar jadi kerja. Kalau dalam cyclic tu, dia bukannya sepenuhnya haba yang kita bagi tu dia akan bertukar pada kerja. Maksudnya selalunya mesti akan ada side lah, perubahan lain juga yang akan berlaku. Maksudnya kita panggil sebagai waste lah, energy waste dekat situ. So itu apa yang Kelvin Planck cakap lah. Tapi secara forbiddennya adalah kalaulah daripada haba panas nak pergi haba sejuk, dia tidak akan haba tu tak akan diberi kerja tu tak akan diberikan lah. So maksudnya yang nombor 3 ni, gambar nombor 3 ni adalah forbidden sebenarnya. Okay, so jadinya dekat sini adalah gambar dalam bentuk rajah lah, nak menunjukkan bahawa keadaan yang possible berlaku di mana Q2 ni diabsorb. Okay, diabsorb daripada temperature T2 yang panas. Okay, kemudian dia akan menghasilkan kerja lah, dan dia menghasilkan kerja dan juga dia akan releasekan Q1 ni. Q1 ni haba sejuk lah. Okay, pada temperature 1 yang full kat bawah ni. Okay, so dia juga nak menyatakan bahawa adalah forbidden, maksudnya larangan untuk daripada sejuk ni ke panas, T1 kepada T2
untuk menghasilkan cyclic process lah. Kalau tak ada apa-apa kerja diberikan. So dia susah lah nak naik. Maksudnya proses tu bukan proses yang spontaneous lah. Okay, so that's why scientists propose a Carnot heat engine. Okay, so sekarang ni saya akan terangkan berkaitan dengan Carnot cycle. Okay, so jadi dalam Carnot cycle ni kita boleh kaitkan dengan kehidupan seharian kita lah. So di mana apa yang kita tengah tengok sekarang ni adalah kita nak menghasilkan heat engine. Okay, heat engine. So kita nak gunakan heat ni, okay, dan kita akan hasilkan kerja work. Macam gitu. So jadi dalam heat penggunaan heat ni menghasilkan performance kepada work ni ada banyak aplikasi lah dalam kehidupan seharian kita, seperti di dalam car engine, di dalam train, di dalam aeroplane dan juga di dalam power plant untuk menghasilkan turbine lah, gerakan turbine. Okay, so tapi untuk penerangan Carnot cycle kali ni saya akan libatkan car engine lah, di mana kita tahu bahawa car engine ni kita untuk gerakkan kereta kita perlukan fuel kan. So fuel ni kita akan cuba bakarkan dia untuk jadi hot gases, dan hot gases ni nanti dia akan cuba push the pistons untuk menukarkan daripada tenaga kimia tu kepada motion piston tu. So dan motion piston tu saya akan terangkan dari segi Carnot cycle. Okay, so secara umumnya dalam enjin, dalam enjin piston ni dia akan ada ni piston lah, piston. So dalam dia akan ada gas lah. So ada gas dan gas ni kita bagi dia sebagai working fluid. Working fluid. Okay, dan juga dia adalah ideal diatomic. Diatomic gas. Okay, so kalau dia so jadi bila dia adalah ideal gas, okay, tapi dalam bentuk diatomik lah. Okay, so kita bolehlah pakai rumus PV-nRT. Okay, so kita plotlah graf antara P dan juga V. So ni adalah dalam pada constant temperature. So dia jadi isothermal. So kedudukan sebelum ni tadi dia ada dua keadaan suhu kan. Suhu T2 adalah suhu panas. Okay, ni adalah hot. Dan suhu T1 ni adalah cold. So untuk menghasilkan Carnot cycle, so kita gabungkanlah point dia daripada suhu panas kepada suhu sejuk, B dan C, dan juga daripada suhu sejuk kepada naik balik ke atas. Okay, dan proses ni adalah Carnot cycle. Dia ada dua lah. Satu heat engine, satu lagi adalah heat pump. Okay, so saya nak terangkan dekat sini, since dia adalah ideal gas atomic gas, okay, dia sebenarnya ada step di mana dia adalah isothermal lah, isothermal pada T2 dan T1. Tapi untuk penurunan B, C dengan AD ni adalah dalam keadaan adiabatik. So jadinya akan ada dua rumus lah yang terlibat. Okay, kalau dia dalam keadaan isothermal, so di bahagian isothermal adalah bahagian AB dan juga bahagian BC. So kita akan pakai rumus yang inilah, B1 sama dengan B2 B2. Tapi kalau dalam keadaan adiabatik iaitu BC dan juga DA, kita akan pakai rumus PV gamma lah, B1 gamma bersamaan dengan P2 B2 gamma. Since dia adalah diatomic gas, so ideal gas, so jadi kita boleh kira lah dia punya gamma. Gamma ni adalah CP bahagi dengan CB kan. So kalau dia atomik, CB adalah bersamaan dengan 2.5 R. So kalau CP dia adalah 3.5 R. So jadi CP bahagi dengan CB, so you akan dapatlah gamma dia adalah 1.4. Macam itulah untuk kiraan. Ini secara umum. Nanti saya akan terangkan step by step. Okay. Okay. Ada 4 step dalam Carnot cycle. Step yang pertama adalah isothermal reversible expansion. Apa dimaksudkan dengan isothermal? Bermaksud T ni adalah constant. Okay. So bila T adalah constant, so
suhu daripada yang ni kita labelkan dia sebagai T2 kan. Suhu A dengan B ni samalah sepanjang proses dia. Okay, so jadi dekat dekat A pun T2, dekat B pun adalah T2. Proses dia adalah reversible kerana proses ni adalah proses cyclic. Okay, reversible, kitaran dia berulang-ulang. So that's why setiap nama step, 4 step tadi akan ada nama reversible di tengah-tengah. Dan expansion, kita panggil dia sebagai expansion sebab kalau kita lihat volume B ni dekat sini, okay, BB dekat sini lebih besar daripada volume A. BA kat sini. So jadinya BB lebih besar daripada BA. So disebabkan berlaku expansion, jadi pressure, kalau kita tengok pressure B ni nilai dia lebih rendah daripada pressure A. Kan? Okay, so jadi so dia lah dia orang kata dia timbal balik lah kan pressure dan juga volume. Okay. Okay. So kalau kita cerita dari segi piston dia pula, okay. So piston dia, okay, piston energy ni tadi, okay, dia ada contact, thermal contact dengan Q hot reservoir. Okay, Q hot lah. Okay, so apa yang berlaku dekat sini, okay, hot heat ni tadi akan flow ke dalam piston, okay, iaitu T2 tadi. So disebabkan oleh T ni adalah constant, so jadi delta U tak akan meningkat lah. Okay, so jadi semua tenaga ataupun heat yang transfer dalam piston ni tadi akan digunakan untuk push the piston downwards. Okay, untuk melakukan kerja lah. Dan proses ni proses isothermal. So jadinya kita menggunakan rumus PV nRT dekat sini. Ataupun kita boleh cakap bahawa V1 sama dengan V2. So kalau proses di sini juga, kalau nak pakai dari segi internal energy punya rumus ataupun first law thermodynamic rumus, so du sama dengan, so kita pakai heat tadi plus dengan dihasilkan kerja kan, kerja untuk push downwards. So jadi kalau integrate, so dia akan dapat delta U sama dengan Q plus W. W dia adalah W, B dan E lah dekat sini. So kalau kita nak kirakan kalau kita nak kira nilai pula, so disebabkan dia adalah isothermal, so WBA adalah bersamaan dengan negatif nRT ln VB minus dengan VA lah. Kalau Q, so sebabkan tadi internal energy tu tak ada nilai kan, dia adalah kosong. Okay, sebab isothermal kan, so jadi internal energy adalah kosong. So jadi Q adalah sama dengan negatif work done lah. So jadi kalau ni negatif work done, so jadi Q bersamaan dengan positif WBA. Itu kalau kita nak kira. Okay. So sekarang kita pergi kepada step yang kedua. So step yang kedua kita panggil sebagai adiabatic reversible expansion. So adiabatic bermaksud apa? Adiabatic bermaksud tiada heat gain atau heat loss dalam sistem tu, iaitu Q dia adalah sama kosong lah. Okay, reversible maksudnya sebab kitaran tadi. Expansion maksudnya adalah volume C ni adalah lebih besar daripada volume B. Okay. So tengok C ni, BC ni lebih besar daripada BB. Dan kalau tengok dari segi pressure pula, so jadinya pressure pada C ni tadi lebih rendah daripada pressure pada B lah. So, disebabkan oleh berlakunya expansion kan, so jadi BC ni lebih rendah daripada BB. Okay. So kalau awak tengok dari segi dia punya stiffness of the graph tu tadi, awak akan nampak bahawa cerun BC ni lebih cerun daripada AB ni lah. Menunjukkan proses ni adalah
adiabatic process. So yang ini adalah T2, yang ini adalah T1 lah. So apa yang berlaku dalam sistem dekat sini, dia punya orang kata dia punya dalam piston tu tadi. Okay, tadi kan dia dah berlaku apa tu expansion. So disebabkan oleh no gain ataupun loss, dan proses kat sini adalah insulated. Sebab adiabatik kan, so jadi sistem tu adalah insulated. Okay, dan heat reservoir tu completely switch off lah. So dia tak terlibat pun dalam piston tu lagi. So jadinya tapi expansion masih berlaku. So jadinya apa yang so jadi gas ni dia menggunakan dia punya internal energy untuk melakukan kerja. Untuk dia pushkan lagi expansion tu. Melakukan kerja untuk push the piston lah. Okay. So jadi kalau kita dan menyebabkan tenaga berkurang bila dia dah gunakan internal energy tu untuk buat udan, so tenaga akan berkurang dan akhirnya temperature akan menurun kepada T1. So itu yang berlaku daripada T2 kepada T1. T2 kepada T1. Sebab dia menggunakan internal energy tu untuk melakukan kerja, so dia kehabisan tenaga dan temperature pun akan menurun daripada T2 kepada T1. So kalau nak kira dari segi dia punya rumus, so kita kira lah dia punya du sama dengan dq plus dengan dw. So kalau kita integratekan dia, so akan dapat delta u sama dengan q plus w. Since the process adiabatic, q is equal to 0, so jadi delta u adalah sama dengan work done lah. So work done ni work done CB. Kalau nak kira dia punya formula, so kita samakan dengan internal energy lah. Rumus work done ni adalah sama dengan rumus internal energy, di mana internal energy ni adalah bersama dengan CV, okay, NCV dt lah. Okay. So kalau kita ni integratekan dt ni dia adalah NCV TC tolak dengan ataupun T1 lah saya cakap dengan T1 bukan TC. Okay. Sebab pada C tu adalah T1 kan. T1 tolak dengan T2. Macam tu. Sama lah dengan work done. Itu cara kiraan dia. Okay. Okay. Untuk proses yang ketiga adalah isothermal reversible compression. So isothermal maksudnya T adalah constant. Okay. Reversible sebab kat cyclic. Compression maksudnya piston push inwards. Okay. So dia push ke dalam. So kalau kita tengok point dekat sini pun, awak tengoklah dia punya arrow dia bergerak ke kiri, dia punya volume dia kan. So awak tengok volume VD ni lebih kecil daripada volume VC. Dan kalau awak tengok dari segi pressure pula, so bila kita berlakunya compression, so pressure D adalah lebih tinggi lah bila kita compress berbanding pressure untuk C. Okay. Untuk dia punya piston, so apa yang berlaku pada piston dia, so jadi dia dah mengalami work done on the system lah. Maksudnya ada kerja kita bagi ke atas gas ni tadi. Okay, so jadi dekat sini dia contact dengan cold reservoir. Dia keep contact dengan cold reservoir T1, di mana bila berlakunya compression, okay, so jadi dia akan releasekan dia punya temperature dia T1 tu tadi. Okay, so jadi untuk kiraan rumus pula, so disebabkan oleh isothermal ni constant. Okay, so jadi kita gunakan rumus ni. Okay, so du sama dengan dq plus dw. So integration. So dapat delta u sama dengan q plus w. So disebabkan dalam keadaan t constant, so delta u adalah sama dengan kosong. So jadinya q adalah sama dengan negatif w. So work done kat sini kalau isothermal dia work done untuk saya panggil DC lah, work done untuk DC ni
adalah negatif nRT ln VD bahagi dengan ln VC lah. Ln VD bahagi VC. Itu adalah rumus untuk work done. So kalau Q untuk DC, kita kena DC dengan CD lah. Sebab kita ketik arrow kan. Okay. CD ni CD. Okay. So dia adalah negatif work done. So jadi dia akan jadi positif lah. Positif W. Okay. Itu untuk kita kira lah. Alright. So akhir sekali untuk step yang terakhir adalah adiabatic reversible compression. So adiabatic means heat gain or loss from the system. So Q sama dengan kosong, reversible is cyclic. So compression maksudnya dia kompreskan lagi dia punya piston tadi lah. So kalau tengok dekat sini point D to A. So kalau tengok dia punya volume dia. So sepatutnya D ni dekat sini VD. A dia dekat rendah kat sini lah sebenarnya. A lagi rendah daripada D. Okay. So jadinya pressure pun kalau makin kita compress, pressure A ni kalau kita tengok kat sini pressure A lagi tinggi lah daripada pressure D. Macam tu. So dari segi piston pula, okay, dari segi piston, so since dia adalah adiabatic, so the piston is insulated lah. Insulated, so tak ada heat gain atau heat loss berlaku. So compression move bergerak lagi further untuk work is done on the system. Okay, the work is done on the system. So setiap semua work ni menyebabkan internal energy dia meningkat. Bila internal energy meningkat menyebabkan temperature juga akan meningkat. Temperature meningkat menjadi temperature panas balik. T2 tadilah. Okay, temperature meningkat dia menjadi T2 hot temperature. Okay. So dari segi kiraan pula, so kita tahu bahawa du sama dengan dq plus dw. So integration. So delta U sama dengan Q plus W. So disebabkan adiabatic Q sama kosong. So delta U sama dengan W. Okay, so kita kira lah delta U dA ni adalah sama dengan NCV dt kat sini, integration dt kat sini. So dia akan dapatlah NCV T1 kan T2 tolak dengan T1. Okay, sama lah dengan itu. So itulah dia punya kiraan. Okay, so jadi dekat sini kalau kita perasan dia ada dua jenis. Okay, satu adalah heat engine, satu adalah heat pump. Okay, so kalau daripada heat engine kita akan nampak bahawa dia menggunakan tenaga daripada heat Q2 ni. Dia akan masuk ke dalam sistem dan dia akan berlaku kitaran dekat sini, cyclic dalam keadaan cyclic. So dia akan riliskanlah dia punya suhu yang sejuk di dalam Q1 dan kerja dihasilkanlah macam itu. So kerja akan dihasilkan. Itu adalah heat engine. Okay. Tapi berbeza dengan heat pump, so kita akan start daripada sejuk. So A dia di bawah. So di mana sebenarnya kita bekalkan kerja dekat sini. Kita bekalkan kerja. So jadi bekalkan kerja tu maksudnya macam power supply lah. Power supply. Okay. So jadi sejuk ni akan masuk dalam sistem. Okay. So dia akan mengalami kitaran. So Q1. Dan akhir sekali dia akan riliskan Q2. So dari segi bila kita cerita pasal heat engine, heat pump ni, kita mesti akan kira dari segi dia punya efisiensi lah, kecekapan dia. So kalau kecekapan bagi heat engine, so dia punya heat engine ni kita akan kira berapa banyak output dia. Output dia adalah work tadi lah.
Okay, work output ni dibahagikan berapa banyak heat yang kita masukkan. Heat Q2 lah. Q2 adalah kita punya first heat pemula yang kita gunakan untuk transform performance dia, berapa banyak kerja yang dihasilkan. So jadi kita nak kira performance kecekapan dia, kita kira lah berapa banyak yang terhasil work daripada heat yang kita bekalkan. So jadi inilah rumus dia, ataupun kita boleh ambil kira kira kita nak tukarkan dalam Q2 tu, dia akan jadi negatif Q2 tolak Q1, okay, bahagi dengan total Q2. Okay. So untuk heat pump ni, contoh yang kita senang nak tengok adalah peti ais lah. Okay. Peti ais. So peti ais kan dia sejuk kan. So jadi macam mana nak jadikan dia sejuk? So kita pasang plug power supply. So power supply ni adalah kita punya kerja lah, kerja yang kita bagi. So jadi dalam sistem tu akan sejuk dan dia akan riliskan suhu panas. Suhu panas Q2 ni suhu panas. Suhu panas ni kalau awak nak rasa, awak pergi belakang peti ais tu, awak akan rasa lah, awak akan rasa ada panas dekat belakang tu, menunjukkan bahawa dia akan release heat dan suhu panas. So untuk untuk yang heat pump, kita kirakan sebagai dia punya coefficient dia sebagai beta lah, beta coefficient dia. Okay. So dia punya kiraan dia sebenarnya bukannya kira berapa banyak heat yang panas yang keluar. Kita kira berapa banyak suhu yang dihasilkan, suhu sejuk yang dihasilkan, iaitu Q1, dia bahagikan dengan berapa banyak work yang diberikan. Sebabnya at the end kita nak peti ais tu, kita nak mengukur kesejukan dia kan, bukan kita nak ukur haba yang terkeluar kat luar tu. So that's why lah dia punya performance untuk heat pump ni, kita kira Q1 dibahagikan dengan work done di bawah ni. Okay, work done tu power supply dia lah, berapa banyak tukaran power supply yang diberikan. Ataupun kalau nak tukar dari segi Q, dia akan jadi Q1 dibahagikan dengan Q2 tolak Q1. Macam tu. Okay. Okay, so tadi ni yang saya terangkan tadi lah, AB adalah isothermal reversible expansion, BC adiabatic reversible expansion, C to D adalah isothermal reversible compression, dan D to A adalah adiabatic reversible compression. Dan saya pun dah cover dah setiap satu step tu apa yang dimaksudkan dan macam mana nak tengok. So yang ini efisiensi ni adalah merujuk kepada heat engine ni efisiensi lah. Tadi kan, maksudnya kerja yang dihasilkan tu dibahagikan berapa banyak amount heat yang kita bagi. So dia macam kalau lukisan dia macam ni lah. Heat, ni adalah heat engine. Kita bekalkan heat dalam heat engine ni, kita nak tengok berapa banyak performance work yang dihasilkan. Berapa banyak persen. So kita mengharapkan the whole heat ni akan bertukar menjadi work done lah. Maksudnya kita nak 100% berjaya. Tapi hakikatnya tak akan dapat 100%. So jadi that's why kita kira lah dia punya efisiensi dia. So jadi output dia will dibahagikan dengan total heat lah, Q2 yang kita bekalkan. Macam itu. So ni rumus dia kalau dalam bentuk heat. Yang ni kalau nak kira dalam bentuk temperature pun boleh. Okay, bentuk heat pump, kita tengok coefficient performance dia. Jadi saya kira beta. So jadi dia kira macam suhu sejuk tadi kan. So suhu sejuk tu akan jadi dia punya output lah, berapa sejuk satu kesejukan tu berlaku, dan dia punya work done tu adalah datang daripada power supply tadi lah. So awak boleh tengoklah rumus dia macam ni, ataupun awak boleh tukarkan dia kepada Q, iaitu Q1 dibahagikan dengan Q2 tolak Q1, ataupun bolehlah tukar gunakan temperature, iaitu temperature T1 temperature sejuk lah, dibahagikan dengan T2 temperature panas tolak dengan temperature sejuk. Okay, so if the working fluid is an ideal gas, so the ideal gas law is open. Okay, untuk kiraan kuantitatif, so jadi yang ni dia just tadi rumus tadi dah diterangkan.
So bila dia dah samakan, so dia boleh dapatlah dekat sini bahawa Q1 bahagi dengan T1 sama dengan Q2 bahagi dengan T2. So untuk reversible process, selalunya proses ni adalah constant lah. Dan kalau kita tambah dia akan jadi kosong. So kita boleh propose bahawa Q dalam keadaan reversible dibahagi dengan temperature adalah state function. Dan Q reversible over T ni sebenarnya adalah kita keluarkanlah satu parameter lagi yang dipanggil sebagai delta S ataupun S entropy. Okey, dekat sini ada 3 problem yang saya nak terangkan, saya nak awak cuba buat. Okey, nanti kita akan bincang dalam kelas lah macam mana dia punya jawapannya. Okey. Okay, so ini adalah problem untuk yang kedua untuk calculating work unit. Dan ini adalah soalan yang ketiga iaitu multi-step analysis. So jadi saya nak awak cuba buat ketiga-tiga soalan dan nanti kita akan bincangkan jawapannya pada kelas yang